Hari ini saya nak kongsikan bukti harga emas pasti akan meningkat naik dalam tempoh jangka masa panjang. 9 tahun yang lalu, iaitu 19 Disember 2016, emas berketulinan 999.9 ataupun 24 karat hanya berharga RM175 sahaja untuk 1 gram. Baru-baru ini, 18 Disember 2025, emas yang sama sudah berharga RM620 per gram. Jadi, kenaikan harga sebanyak sekitar 254% yang bersamaan RM445 dalam tempoh 9 tahun. Dengan kata lain, secara purata, harga emas naik sebanyak 28.25% dalam tempoh setahun. Jadi, dalam jangka masa panjang, potensi keuntungan simpanan emas jauh lebih baik berbanding ESP, iaitu 5.75% ataupun tabung haji. Cuba kita fikirkan dan renungkan, jika kita simpan 1 gram hari ini, kita sudah untung RM445. Jika kita simpan 1000 gram, kita sudah untung sekitar RM445,000. Sebab itu saya selalu tekankan, kalau kita nak nikmati keuntungan yang maksimum dalam simpanan emas, kita perlu fokus simpan gram emas sebanyak mungkin. Jangan tengok sangat soal harga. InsyaAllah harga emas pada 9 tahun akan datang nanti akan lebih mahal berbanding harga emas pada hari ini. Jadi bagi yang nak saya guide untuk memulakan simpanan emas sempena akhir tahun 2025 ini, tekan sign up ataupun terus hubungi saya, nanti saya akan bimbing sebaiknya.